Hello. Okey, dengan kita ada sebiji Modernas Elite 150S yang baru. So kita buat video ni pada waktu malam untuk kita tengok macam mana cahaya lampu pada motor ni pada waktu malam, bahagian depan dan bahagian belakang. So sini ada satu S-Max. Nanti saya cerita kenapa S-Max tu ada kat sini. First kita start dulu motor ni untuk kita tengok lampu dia. Alright, motor pun dah start, mileage baru 10. So inilah dia lampu untuk Modernas Elite 150S. Ini pada bahagian depan dan ini pula view untuk bahagian belakang. Yang menariknya motor ni semua lampu LED, dan yang bagi saya paling menarik ialah dia punya signal. So kita buka emergency light untuk kita tengok signal dia. Sequential bahagian depan. Dan sequential bahagian belakang. Ini memang tak dapat kat motor-motor lain. Motor ni boleh bagi sequential. Dan apa yang pelik sikit, mula-mula saya ingat ini ialah low beam, tapi sebenarnya low beam dia dekat bawah. Dekat sini ialah high beam. Kita tengok macam mana high beam ni. Tengok. Ini ialah high beam compare dengan Yamaha. Inilah sebab kenapa dia ada dekat sini. So kita start dulu. Okey, tengok Yamaha punya lampu. Yang punya lampu ini ialah low beam dan high beam di sini. Mari kita tengok. High beam di bawah. So itulah beza. Kenapa kita compare kan? Sebab kedudukan hampir sama tapi function berbeza. So itu saja. Bye.